dari Tasik Putrajaya, kita menyaksikan satu acara yang penting akan berlaku hari ini. Pelancaran yang begitu penting Ekspedisi Komando JJK 1 Malaysia SEALEX 2009 yang akan menyaksikan Malaysia bakal mencipta satu rekod baru untuk Malaysia dan juga dunia yang dinamakan sebagai Pasukan Elit Komando Negara. Grup gerak khas JJK dijangka mencipta sejarah dunia apabila menjadi pasukan khusus pertama di dunia menggunakan bot amfibia SEALEX terbertayar mengelilingi semenanjung Malaysia dalam rekod masa terpantas iaitu 4 hari. Dan ia dijangka bermula di Pengkalan Kubur Kelantan dan akan berakhir 4 hari selepas itu di Pulau Langkawi. Dan dijangkarkan lebih daripada 1,600 km mereka akan mengelilingi kawasan berkenaan. Dan ia dinamakan sebagai grup gerak khas Litua 1 Malaysia yang akan menggerakkan pembabitan anggota-anggota Skuadron Perahu Khas SPK atau Special Boat Squadron SPS, grup gerak khas dalam mencipta rekod dunia menjelajah menggunakan bot amfibia SEALEX ke seluruh semenanjung Malaysia dalam masa 4 hari. Dan 1,620 km akan direntasi 14 checkpoint di seluruh perairan semenanjung Malaysia yang akan memulakan cabaran dari Pengkalan Kubur dan berakhir di pantai barat semenanjung Malaysia di Pulau Langkawi. Itulah antara kehebatannya. Dan sebentar nanti anda akan menyaksikan demonstrasi pertama pada pagi ini. Anda bertuah menonton MHI pagi ini akan saksikan demonstrasi pertama menjelang pelancaran yang akan berlangsung sebentar lagi, iaitu penyusupan tim perenang tempur menggunakan pesawat Agusta 109 dan diturunkan ke atas bot SEALEX dengan teknik fast roping. Dan itulah antara istilah yang akan guna pakai dalam usaha untuk kita melihat bagaimanakah yang dilakukan dalam situasi sebenar oleh pasukan grup gerak khas ini yang sememangnya terlatih. Dan akan anda saksikan ini dia pesawat Agusta 109 yang akan melakukan demonstrasi pertama yang pastinya memberikan satu pengalaman baru untuk penonton yang menonton Malaysia hari ini MHI pada pagi ini. Dalam fast roping, kita akan saksikan dua anggota membuat penyusupan dengan menggunakan pesawat udara dan membuat pendaratan yang pantas dengan turun menggunakan kaedah fast roping di atas kapal, iaitu penyusupan melalui udara. Kita saksikan. Okey, dan sememangnya anggota dari skuadron ini terlatih dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan misi yang telah pun diamanahkan serta diperlengkapkan dengan peralatan yang canggih dan terkini sama seperti yang dimiliki oleh pasukan khas luar negara. Dan untuk demonstrasi kali ini pastinya mereka dibantu oleh pesawat Agusta dari pasukan tentera darat. Demonstrasi ini berkonsepkan penyusupan dan penarikan keluar 3 dimensi, iaitu penyusupan melalui udara, permukaan air dan juga penyusupan melalui bawah air. Dan walau bagaimanapun mereka juga boleh disusupkan melalui jalan darat bergantung kepada keperluan tugas. Ini yang akan kita saksikan sebentar lagi. Itu yang pertama, demonstrasi yang pertama tentang fast roping, tentang kehebatan mereka turun dari pesawat ke permukaan air dalam masa yang begitu pantas. Dan selepas ini pula untuk kita langsung yang kedua, anda berpeluang untuk saksikan teknik-teknik lain yang lebih canggih sekali termasuk penculikan yang sememangnya berlaku. Dan ini merupakan satu lagi tugasan penting yang harus mereka laksanakan. Dan juga kita akan leraikan pelbagai persoalan bersama dengan Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk terkongsikan pelbagai pengalaman dan juga harapan menjelang ekspedisi yang akan berlangsung 4 hari, satu nota sejarah penting untuk Malaysia. Kita akan kembali lagi untuk langsung yang kedua, kembali semula ke Malaysia hari ini MHI untuk laporan dan ilmu yang seterusnya. Silakan AB dan juga AG.
Wah, tu dia. Saya tengok macam Hawaii 5-0 kan. Tengok macam tu kan. Saya tengok macam Blue Thunder pula sebab ada helikopter kan. Wah, itu dia. Ada juga muzik. Tapi itu yang berlaku di Putrajaya sebenarnya bersama dengan Ahmad Fitri Yahya, ada helikopter, ada bot. Saya percaya itu antara aktiviti yang ditunjukkan kepada anda, aktiviti daripada askar ataupun unit keselamatan ya. Ya. Okey. Itu dia. Itu bersama dari dengan Pusat Maritim Putrajaya. Nanti kita akan berlintas langsung bersama Fitri sekali lagi. Apa yang Datuk Seri Datuk Tuan saksikan sekarang adalah Pusat Maritim Putrajaya. Selepas menerima arahan untuk operasi menyelamatkan tebusan, tim-tim sniper dan tim-tim peninjau Skuadron Maritim akan membuat penyusupan ke sasaran. Sekarang kita akan saksikan penyusupan tim-tim sniper dan peninjau merapat ke sasaran menggunakan DPV di bawah permukaan air, tim berenang tempur yang berenang di permukaan air. Itu dia antara drama dapat disaksikan sebagai permulaan kepada aksi selanjutnya akan berlangsung langsung dari Tasik Putrajaya ini untuk menyaksikan sempena dengan pelancaran JK Litua 1 Malaysia yang akan menjelang selama 4 hari dari Pengkalan Kubu Kelantan ke Langkawi. Dan kita berbangga dapat bersama dengan tetamu kehormat kita yang diundang khas sempena dengan pelancaran untuk pagi ini. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Malaysia yang sangat bergaya, dan juga kita persilakan Panglima 21 Grup Gerak Khas yang berbahagia Datuk Abdul Samad bin Haji Yaakob bersama dengan kita. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami di MSI untuk pagi ini. Litua 1 Malaysia melibatkan JJK ini satu mercu tanda aras baru untuk perkembangan dunia pertahanan dalam Kementerian Pertahanan Malaysia untuk menjadikan satu lagi perkembangan yang sangat memajukan bagi pertahanan Malaysia. Ya, kita memperkuatkan grup gerak khas ini sebagai satu pasukan elit untuk membantu dalam situasi kecemasan ataupun yang memerlukan satu gerakan yang cepat. Dan kita mempunyai peralatan yang cukup lengkap dan kita mempunyai latihan yang sering diadakan. Dan cara kebetulan pada hari ini kita mempunyai veteran daripada grup gerak khas juga yang bersama-sama kami untuk memperlihatkan bahawa walaupun mereka telah besar tetapi masih mempunyai kecekapan untuk membuat kerja yang sama. Dan saya melihat Litua 1 Malaysia ini satu usaha yang begitu bagus sekali. Dari segi mungkin dapat diberikan mungkin apakah ini satu signifikannya dari kepada perkembangan dan dicantumkan pula dengan semangat 1 Malaysia, mungkin ada satu usaha yang relevan untuk dilakukan ke arah ini. Ini pertama kali dilakukan dan penjelajahan seluruh Malaysia ini adalah satu usaha yang juga dibuat oleh seorang anak Malaysia yang duduk lama di luar negara. Cara kebetulan ibunya adalah orang Taiping tetapi semangat kemalaysiaannya masih wujud walaupun beliau lahir di luar negara. Dan kombinasi antara rakyat Malaysia tulen dan rakyat Malaysia yang berada di luar negara diteruskan sebagai satu usaha untuk memperlihatkan bahawa biarpun kita dalam negara atau luar negara, semangat 1 Malaysia itu tetap membara dalam jiwa rakyat Malaysia. Dan sedikit bersama dengan Datuk Samad. Mungkin dapat Datuk melihat bagaimana melihat tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dalam usaha untuk menggerakkan Litua 1 Malaysia yang penuh dengan mencabar. Lebih dari 1,600 km akan direntas dalam masa 4 hari dan yang paling penting rekod dunia insyaAllah akan dicatat, Datuk. Terima kasih. Saya rasa anggota saya ni telah terlatih dan mereka telah buat persiapan untuk menjalani ujian ini. Saya merasakan ini satu ujian pada mereka dari segi ketahanan dan segala-galanya. Kerana mereka mempunyai peranan dalam keadaan perang ialah untuk bertanggungjawab untuk mengumpul maklumat-maklumat awal dan terperinci dan juga melakukan tindakan-tindakan ofensif untuk perancangan operasi susulan. Itu adalah tanggungjawab kami. Mungkin khalayak juga agak bertanya apakah mungkin perbezaan dengan apa yang ada pada pasukan khas laut daripada TLDM, mungkinkah dapat Datuk jelaskan? Pasukan khas laut, actually tugas ni dulunya ialah bertanggungjawabkan kepada kami, tapi setelah penubuhan Paskal, maka tugas tersebut telah diambil oleh pasukan khas laut. Walau bagaimanapun we complement each other, ataupun kami dalam MKN kalau mengikut tugas melawan keganasan MKN 18, kami adalah membantu pasukan khas laut di dalam situasi menangani keganasan. Dan kini nampaknya anak-anak juang telah pun bersedia sepenuhnya untuk ekspedisi yang penuh mencabar ni, Datuk. Ya, kami telah buat siap sedia dan kami telah menjalani latihan untuk ekspedisi ini.
Dan sikit bersama Datuk Seri, hari ini saya terbaca artikel daripada Datuk Seri sendiri tentang untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pertahanan serantau. Macam mana Datuk Seri? Ya, memang ini telah kita usahakan dengan perubahan Majlis Industri Pertahanan Malaysia dengan kerjasama negara-negara ASEAN, dan kami telah memberikan lontaran pandangan ini kepada menteri-menteri pertahanan ASEAN, dan insya-Allah kerjasama antara negara-negara ASEAN ini kita akan dapat menerjemahkan Malaysia sebagai hub industri pertahanan di rantau ini. Dan saya melihat Litua Satu Malaysia ini sebagai satu permulaan untuk ke arah yang lebih ke hadapan selepas ini dengan adanya mungkin anggota-anggota yang betul berjuang semangat tinggi untuk negara. Ya, benar, dan kita lihat bahawa negara-negara ASEAN tahun lepas mengimport 18.7 bilion US dollars, dan tidak ada produk-produk daripada rantau ini yang telah digunakan untuk negara-negara serantau, dan ini merupakan satu kerjasama yang pertama kali antara negara-negara ASEAN secara resmi. Dan mungkin juga kita perhatikan kini telah mewujud Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Ini adalah satu usaha untuk meramaikan lagi golongan tentera yang memiliki kelulusan yang tinggi yang dapat terus membantu perkembangan dunia ketenteraan. Ya, kita ada 29 orang pegawai tentera yang mempunyai PhD, dan kira-kira 3,800 orang yang mempunyai ijazah sarjana atau masters, dan selainnya adalah pemegang ijazah pertama dan diploma. Dan ini merupakan satu perkembangan baru di negara kita, di mana pada tanggapan umum dulunya bahawa tentera ini tidak mempunyai kelulusan akademik, tapi sebenarnya sama dengan perkhidmatan lain di mana kami juga mempunyai tenaga profesional dan mempunyai kelulusan akademik yang tinggi. Datuk, sama saya melihat tertarik dengan line up daripada mereka yang terlibat dalam Litua ini. Ada pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang yang pastinya mencerminkan sinonim dan juga sama dengan konsep Satu Malaysia yang dicadangkan oleh Perdana Menteri. Ya, saya rasa Angkatan Tentera adalah role model untuk dalam konsep One Malaysia ni, dan juga dari segi berbagai kaum. Dari dalam grup Gerak Khas ni kami multiracial dan multi-religious lah. Dan saya rasa mungkin pemilihan mereka ini berdasarkan pengalaman yang tinggi dan juga pendedahan yang luas sebelum mereka terpilih antara yang sebelah sini. Ya, itu yang pertamanya. Keduanya, mereka ni mereka ni telah menjalani kursus-kursus yang kita panggil perenang tempur daripada selama 11 bulan. Untuk menjadi seorang perenang tempur yang terlatih, mereka mesti mengikuti kursus selama sekurang-kurangnya 11 bulan. Dengan kewujudan amphibious Silex ini, apakah mungkin ciri unggul yang terdapat pada mungkin kelengkapan ini? Saya tak Silex ini, ya, dapat cerita sikit tentang ciri unggul yang terdapat pada okey. Dia walaupun kumpulan ni adalah kumpulan amphibian yang mana boleh darat laut, tapi mereka juga merupakan seorang penerjun yang qualified, mesti sama ada terjun bebas atau terjun statik, dan mereka adalah anggota yang sangat terlatih dalam subsurface ataupun permukaan air dan juga di bawah air. Okey, itulah mungkin sedikit temu bual dapat saya lontarkan bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang akan melancarkan nanti menyerahkan bendera Satu Malaysia sebagai simbolik perasmian kepada acara yang begitu hebat dan juga penuh dengan drama pada pagi ini, tapi penuh dengan penghayatan terhadap dunia ketenteraan yang kaya dengan disiplin yang tinggi dan pasti mencerminkan nilai patriotisme mereka untuk berjuang untuk negara. Dan kini saya nak mengajak Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Malaysia, bersama dengan Panglima Bersatu Grup Gerak Khas Datuk Abdul Samad bin Haji Yaakob, untuk bersama kita melihat apakah lanjutan seterusnya yang akan dipersembahkan ataupun dihidangkan kepada khalayak yang datang pada hari ini dengan pelbagai drama yang telah pun dipertontonkan, memaparkan realiti dan juga situasi sebenar yang biasa berlaku ketika berlaku penculikan di laut yang mungkin tidak dapat dilihat dan juga tidak diberikan pendedahan yang seluasnya oleh media, tapi ini kita berikan secara langsung satu babak yang pastinya mencerminkan realiti sebenar apa yang berlaku. Dan pada permulaan tadi kami telah pun paparkan tentang aktiviti roping yang melibatkan pasukan pesawat udara Agusta 109. Dan kini kita saksikan lanjutan aktiviti yang seterusnya yang akan dipertontonkan kepada anda langsung di Malaysia hari ini. Semasa melaksanakan serangan,
Tim-tim ini akan diberi perlindungan. Dan terusnya nanti akan berlangsung ialah tentang CCBA dan juga DPV, penyusupan melalui air dengan menggunakan peralatan menyelam CCBA dan juga DPV, Diver Propulsion Vehicle, yang tidak dapat dikesan oleh pihak musuh. Yang mana alat yang digunakan ini tidak menyeluruh ataupun mengeluarkan buih semasa berada dalam air. Dan ianya digunakan untuk merapat ke sasaran secara rahsia dalam suatu operasi penyusupan dan juga penarikan keluar di bawah permukaan air. Dan kami akan berikan satu paparan demonstrasi yang lengkap kepada anda langsung dari Pusat Maritim Putrajaya ini untuk kami bawakan secara langsung kepada anda menjelang pelancaran JJK Litera 1 Malaysia yang akan berlangsung sebentar nanti. Kita saksikan apakah yang lanjutannya, dan anda dapat kelihatan di hujung sana saya dapat saksikan tentang kewujudan ataupun ketibaan pesawat Juang Agusta 109 pada Pasukan Udara Tentera Darat Malaysia bersama dengan CCBA yang telah pun saya jelaskan tadi. Saksikanlah gemilang untuk rakyat Malaysia, transformasi bot amfibia Silex ini dari air terus transform ke daratan. Itulah dinamakan sebagai bot amfibia yang akan mencipta sejarah untuk kelilingi daripada pantai timur ke pantai barat selama 4 hari dengan masa yang pantas untuk catatan rekod dunia. Itulah kebanggaan satu Malaysia untuk JJK Litera 1 Malaysia dengan 12 anggota juang yang akan
terus memasyhurkan nama Malaysia pada mata dunia. Dan diketuai oleh Kapten Zulkifli bin Hussein bersama dengan 11 anggotanya yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang, pastinya meniupkan kobaran aspirasi satu Malaysia dan juga kejayaan baru untuk rakyat Malaysia dalam dunia ketenteraan dan juga ekspedisi ini. Dan inilah dia, kita bersama dengan pasukan-pasukan yang akan terlibat dalam ekspedisi yang begitu hebat ini sepanjang 1,620 km dari Pekalang Kubur Kelangkawi selama 4 hari yang akan menguji ketahanan fizikal mereka. Dan tadi kita saksikan kehebatan mereka dengan pelbagai drama dan juga aksi-aksi yang mencabar dan juga hebat. Kini mereka akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama dengan Panglima Nombor 1 Grup Gerahaz yang berbahagia Datuk Abdul Samad bin Haji Yaakob untuk simbolik penyerahan bendera sebagai permulaan dan juga pelancaran untuk ekspedisi yang penuh mencabar ini. Dan perhatikan kepada wajah-wajah mereka, 12 orang kesemuanya dengan diketuai oleh Kapten Zulkifli akan memimpin bersama dengan kehebatan Silex Malaysia ini untuk rentasi laut dan juga daratan dalam jarak yang begitu panjang yang pastinya menguji ketahanan fizikal dan mental. Namun seperti yang kita sedari bahawa JJK ini memang telah pun terlatih dengan pelbagai disiplin ilmu, dengan pelbagai pembedahan dan juga pengalaman yang pastinya tidak ada masalah untuk mereka untuk tempuhi rancau dalam ekspedisi selama 4 hari ini. Dan anda masih lagi pastinya terpukau dengan aksi telah pun mereka bersamakan tadi dengan aksi roping dan juga pelbagai lagi aksi yang telah pun menunjukkan kehandalan mereka beraksi dalam situasi sebenar yang biasanya berlaku di perairan Malaysia. Dengan fast roping CCBA, DPV, dengan tadi ada saksikan dengan surface swim yang telah pun mereka lakukan. Juga dengan aksi-aksi lain yang telah pun ditunjukkan termasuk raid dan juga fast recovery yang menunjukkan kehebatan dan juga kekuatan pengalaman mereka dalam mengharungi cabaran di Samudra Raya. Dan kini Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun bersalaman dengan kesemua pejuang-pejuang yang akan membawa cabaran hebat Lead Tour JJK 1 Malaysia Silex ini untuk memberikan semangat dan juga keazaman untuk mereka. Dan nanti saya akan bersama pula dengan Kapten Zulkifli untuk menembual tentang hasrat dan juga harapan tentang apakah mungkin persediaan yang dilakukan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang turut sama berjuang dan juga memberikan manifestasi keunggulan kehebatan satu Malaysia. Okey, dan elok kiranya kita bersama dengan Kapten Zulkifli untuk kita bersama-sama sikit temu bual dengan Kapten. Okey, ini dia Kapten Zulkifli. Tadi kita telah pun dipertontonkan dengan aksi yang cukup hebat dan memangnya terlatih dengan pelbagai disiplin ilmu. Dan kita dapat ceritakan sikit tentang persediaan menjelang sesaat akhir sebelum ekspedisi yang penuh mencabar ini daripada Pekalang Kubur Kelangkawi selama 4 hari tanpa henti ini. Kita telah melaksanakan latihan berterusan memulai pertengahan bulan dan sehingga sekarang ini kita telah persiapkan peralatan dan dari segi mental dan fizikal. Dan setakat ini anggota yang terlibat adalah anggota yang telah terpilih daripada anggota-anggota yang berpengalaman yang mana mereka telah pun pernah merentasi Laut Cina Selatan dan anggota tersebut adalah anggota yang sesuai untuk dipilih memandangkan kemahiran-kemahiran yang telah dimiliki oleh mereka. Ya. Kapten sendiri dah berapa lama dengan tentera ni? Saya telah berkhidmat di dalam pasukan Gerahaz lebih kurang 21 tahun. 21 tahun ya. Jadi akan mencipta rekod dunia, kita doakan bersama. Kapten, mungkin ada yang bertanya dengan situasi sekarang ni dengan musim tergujur di pantai timur, mungkin laut bergelora. Jadi mampukah untuk menghadapi tekanan dari segi mental dan fizikal, dari segi cuaca sekeliling tu? Ukuran daripada cuaca yang sekarang ini tidak mematahkan semangat anggota sebab ombak yang demikian pernah dialami sebelum ini. Dan pada kali ini kita akan berusaha untuk mengatasi segala rintangan yang mendatang. Ya. Mungkin dapat cerita sikit tentang apa yang ada di belakang kita ni, tentang amphibia boat ini. Mungkin ramai yang masih
pertama kali menonton melalui MHI ini, apakah ciri-ciri istimewa yang dilengkapi pada Amphibia Lakes ini? Okey, ciri-ciri keistimewaan yang dilengkapi pada bot Amphibia Sea Lake ini adalah dia mempunyai roda yang boleh bergerak daripada laut terus ke darat. Dan tadi yang kita saksikan drama tadi mungkin tidak sempat kita memberikan ulasan, memang mencerminkan aksi sebenar yang biasa berlaku, dan itulah yang akan dilakukan ya ketika berlakunya mungkin insiden penculikan ya tadi. Anggotanya daripada Skuadron Maritim adalah anggota yang telah dilatih khusus khasnya untuk menangani segala perkara yang berlaku di perairan negara, dan mereka telah mempunyai pengalaman seperti pernah bertugas di Ok Pajar dan pengalaman yang lalu mengajar untuk mereka untuk mengatasi segala rintangan. Telah dinamakan semangat juang seorang tentera. Terima kasih dan juga selamat berjaya bersama dengan 11 anggota yang lain, dan saya rasa dengan pengalaman selama 21 tahun Kapten Zulkifli bersama dengan tentera pastinya memberikan kelebihan, dan dengan pengalaman yang luas rentasi Laut Cina Selatan, saya rasa untuk ekspedisi kali ini daripada Bekalan Kubur ke Langkawi pastinya tiada rintangan yang akan mereka harungi. Itulah kita doakan kejayaan untuk Satu Malaysia, JJK Elite Tour Satu Malaysia akan terus berjaya untuk dicatatkan dalam rekod dunia sebagai bot yang pertama rentasi cabaran yang begitu hebat sekali sejauh 1620 km. Saya rasa itu saja laporan yang dapat kita saksikan hari ini, dan sebenarnya rugi kalau siapa yang terlepas menonton MHI sejak awal pagi tadi dengan kehebatan yang kita tonjolkan tentang ekspedisi yang pelbagai, dan kita doakan bersama untuk kejayaan Satu Malaysia. Itu saja laporan saya, Ahmad Fitri Yahya, langsung dari Tasik Putrajaya ini untuk memberikan keazaman kepada anda untuk terus menyokong usaha yang gemilang dalam merancangkan lagi semangat gemilang Satu Malaysia. Kembali semula ke MHI untuk laporan yang seterusnya. Silakan.